Okay, bila lama-lama simpan emas ni sepatutnya kita akan kumpul harta. Yang kedua ialah kita jual emas bila ada hal emergency. Emergency ni benda yang unplanned, benda yang kita tak plan. Tiba-tiba berlaku kemalangan. Berlaku kemalangan ni bukan semua cover insurans, tuan-puan. Ada yang sikit-sikit tu insurans cover, contoh 500 pertama dia tak cover, contoh. 500 tu kita kena keluar sendiri. Ataupun accident, cermin kereta pecah, windscreen kita tak cover insurans, tak kaful. Jadi kita kena keluar duit. Itu emergency. Jadi sepatutnya tuan-puan, setiap kita kena ada tabungan. Tabungan kita yang pertama sepatutnya 3 bulan gaji. 3 bulan gaji ni tuan-puan, mana tempat yang bagus? Saya sarankan letak dalam ASB ataupun tabung haji. Ini short term, supaya kalau berlaku emergency, tarik duit ni dulu. Okay. Selebihnya dah ada ni, pergi lagi. Selebihnya target lah ada simpanan 6 hingga 12 bulan gaji. Okay. Maksudnya selebihnya 9 bulan lah. 9 bulan ni tuan-puan, saya boleh recommend emas. Simpan dalam bentuk emas. Sebab apa? ASB tabung haji ni biasanya kita tak sentuh pun 3 bulan gaji ni. Saya tak ingat bila saya dah lebih 10 tahun kot saya tak sentuh ni duit 3 bulan gaji ni. Okay. Ini long term, keuntungan dia dalam 5% je. Kadang-kadang dia tak boleh cover inflasi pun. Tapi emas 10% setahun. Jadi kalau kita 3 bulan gaji jangan pakai, apatah lagi 6 hingga 12 bulan gaji. Okey, yang ni boleh simpan dalam bentuk emas. Okey. Jadi kalau 3 bulan gaji ni dah habis, barulah jual emas yang ni untuk hal-hal yang emergency. Balik kampung bukan emergency. Nak renew road tax insurance bukan emergency. Nak pergi haji tu bukan emergency. Itu lain pula. Itu yang ketiga. Itu perbelanjaan yang dah kita tahu dah pada masa akan datang.